Hai, dari dapur Cik Ani, Nur Aniza Idris. Saya teringin nak makan kuih tiaw sup lah. Jadi saya racik-racik lah bawang putih. Lepas racik-racik bawang putih tu, kita letakkan minyak sikit dan tumislah bawang putih racik ni sampai kuning. Dah naik kuning tu, barulah kita letak lebih kurang 1 liter air supaya dia tak cepat hitam ataupun bagi dia nampak cantik kan, keemasan. Lepas tu kita campakkanlah 2 sup bunjut. Ini resepi orang malas. Lepas kita dah masukkan sup bunjut tu, bagi dia mendidih apa semua, sambil tu kita letaklah hirisan halia lebih kurang 1 besar ibu jari tangan kita tu. Kita hiris-hiriskan. Lepas tu kita letakkan dalam ramuan ni. Sebelum dia mendidih tu, kita letaklah sekali potongan ayam yang kecil-kecil ni. Dia punya jus ayam tu. Baru rasa manis sikit kita punya kuih tiaw sup kita hari ni. Jadi masa saya nak tumis tadi, saya letaklah juga kayu manis, 3 sekawan tu. Kita letaklah juga supaya dia naik wangi. Saya suka makan sayur, jadi saya letaklah batang sawi dulu supaya dia layu sikit. Bagi dia mendidih sekali dengan ayam tu. Sementara tu kita kacau-kacau lah dulu ya. Dah mendidih tu, baru kita letak fish ball, fish cake, ikut suka kita lah berapa banyak kita nak letak. Macam saya suka makan fish ball bulat-bulat, jadi saya tak suka potong. Jadi saya letak je bulat-bulat bagi dia berenang kat dalam tu. Fish cake tu kita potong lah nipis-nipis kan, bagi dia 2 rasa yang berlainan. Walaupun fish ball dan fish cake tu satu daripada asas yang sama, iaitu ikan. Lepas tu bila dah mendidih tu, kita letaklah sikit serbuk perasa. Kita letaklah dulu serbuk perasa. Ikut kita lah, nak masin ke nak tawar ke. Kita letak sawi. Sebelum kita letak mi tu, kita letak sawi dulu, sayurnya. Lepas tu daun sup. Lepas tu last kali saya letak udang. Udang basah. Tujuannya saya tak nak udang tu lecur sangat. Jadi kita kacau dulu sebelum kita letak kuih tiaw 1 mangkuk untuk makan 2 orang. Lepas tu gaul-gaul lah, gaul-gaulkan. Bila kita letak 1 liter air ni, ngam-ngam lah untuk makan kuih tiaw sup untuk 2 orang. Tapi jangan lupa, bila kita buat kuih tiaw sup ni kan, dia ada ayam, dia ada udang, jadi mesti ada rasa-rasa hanyir. Jadi kita nak elakkan rasa hanyir tu, kita letaklah lada putih sikit. Lepas tu kita letaklah juga cili padi tumbuk. Bila kita makan tu tak muak lah, ada pedas-pedas sikit. Beberapa minit tu tutup api. Sebab kalau kita letak lama sangat nanti kan kembang pula kan. Tak cantik dah kuih tiaw sup kita. Lepas tu kita hidangkan. Sementara tunggu tu, kita siapkanlah tempat nak makan nanti. Mestilah letak dalam mangkuk cantik-cantik semua kan. Semuanya dah sebati, barulah tutup api. Itulah dia resepi kuih tiaw sup saya. Selamat mencuba.